Assalamualaikum, saya ucapkan kepada pensyarah kita bagi kursus GMGMJ 3043 Pembangunan Organisasi, iaitu Dr. Aiman Awaludin. Saya Azrul Nabawi bin Sanusi bersama ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Syaril Izham bin Mat Saad, Zati Raihana binti Ramlan, Nur Erma Azwani Muhammad Jaafar dan Siti Adayu binti Syafi'i. Pada hari ini kami akan membentangkan tugasan kami yang bertajuk Analisis Isu Pembangunan Organisasi dan Cadangan Intervensi. Pengenalan. Pertama sekali, kita perlu memahami peranan Telekom Malaysia dalam menyediakan infrastruktur telekomunikasi dan digital di Malaysia. TM merupakan peneraju utama dalam transformasi digital yang memacu ekonomi negara. Namun, dalam persekitaran yang berkembang pesat ini, TM menghadapi pelbagai cabaran yang memerlukan perubahan berstruktur dan lebih berkesan. Hari ini, kita akan menganalisis beberapa isu utama dalam organisasi dan beberapa cadangan intervensi untuk mempertingkatkan keberkesanannya. Sejahtera, nama saya Nur Erma Azwani Muhammad Jaafar. Saya akan membentangkan berkenaan diagnosis organisasi bagi TM. Diagnosis ini dibuat berdasarkan pendekatan sistem terbuka, iaitu kita melihat organisasi bukan secara dalaman sahaja, tetapi juga bagaimana TM berinteraksi dengan persekitaran luar seperti pelanggan, teknologi, persaingan dan keperluan pasaran. Secara keseluruhannya, dapatan utama menunjukkan bahawa TM bukan kerana tiada perubahan, tetapi kerana terlalu banyak perubahan berlaku secara serentak tanpa penyelarasan yang jelas. Berdasarkan dapatan tersebut, kita mengenal pasti 4 kategori isu utama. Yang pertama adalah isu strategik, di mana transformasi yang dijalankan masih belum diselaraskan dalam satu peta perubahan yang jelas. Yang kedua, isu teknostruktural, iaitu proses kerja dan integrasi sistem yang masih kompleks dan menyebabkan pergerakan menjadi perlahan. Yang ketiga, proses manusia, di mana masih wujud jurang komunikasi, penglibatan pekerja dan kerjasama antara unit. Dan keempat, pengurusan sumber manusia, khususnya dari segi kompetensi digital, prestasi dan kesejahteraan pekerja yang belum sepenuhnya menyokong agenda transformasi. Kesemua isu ini sebenarnya saling berkait dan jika tidak ditangani secara menyeluruh, ia boleh menjejaskan keberkesanan organisasi secara keseluruhan. Seterusnya, kita fokus kepada isu strategik dan cadangan intervensi. Seterusnya, kita fokus kepada isu strategik dan cadangan intervensi. Bagi menangani isu ini, terdapat 4 cadangan intervensi utama. Pertama, membangunkan peta transformasi organisasi yang menyatukan hala tuju perniagaan, permodenan rangkaian dan pengalaman pelanggan dan pembangunan bakat. Ini penting supaya semua unit bergerak ke arah yang sama. Yang kedua, menubuhkan pejabat pengurusan perubahan yang berperanan menyelaras pelaksanaan, memantau KPI dan memastikan komunikasi perubahan lebih konsisten. Yang ketiga, menyeimbangkan ukuran kejayaan, di mana prestasi bukan hanya diukur dari sudut pertumbuhan, tetapi juga kepercayaan, keberkesanan operasi dan kepuasan pelanggan. Dan keempat,
melibatkan pihak berkepentingan secara strategik, termasuk pelanggan, pembekal, pengawas selia dan rakan kongsi, supaya perubahan yang dilakukan ini lebih menyeluruh dan relevan. Secara ringkasnya, kejayaan transformasi TM bergantung kepada sejauh mana organisasi mampu menyatukan semua inisiatif ini dalam satu arah yang jelas, terselaras dan berfokus kepada nilai pelanggan. Isu teknostruktur dalam organisasi TM melibatkan beberapa cabaran utama yang mempengaruhi kelancaran operasi. Pertama, kita akan membincangkan mengenai proses kerja berlapis. Proses yang berlapis ini menyebabkan langkah berulang dan semakin berganda. Apabila setiap langkah melibatkan semakin berulang, ia akan memperlahankan proses dan menyukarkan pekerja untuk bergerak pantas dalam menangani isu. Kedua, integrasi sistem tidak seragam. Masalah ini menghalang perkongsian data rentas fungsi. Apabila sistem berbeza dan tidak dapat berfungsi dengan baik bersama-sama, ia menyebabkan kelewatan dalam membuat keputusan dan meningkatkan risiko kesilapan. Ketiga, kita ada pemisah fungsi, tanggungjawab dan keputusan yang tidak jelas antara unit menyebabkan kekeliruan dalam proses kerja. Apabila keputusan tidak jelas, ia memperlahankan tindakan dan menyulitkan organisasi dalam membuat keputusan yang tepat pada masa yang sesuai. Untuk menangani isu-isu ini, berikut adalah beberapa cadangan intervensi yang boleh dilaksanakan. Pertama, merancang semula proses utama. Ini termasuk membuang langkah yang tidak bernilai dan mempercepatkan efeksi untuk menangani masalah dengan lebih cepat dan berkesan. Dengan ini, proses yang lebih efisien dan tiada masa yang terbuang pada langkah yang tidak memberi tambah nilai. Kedua, mewujudkan pasukan rentas fungsi. Pasukan ini perlu melibatkan wakil dari operasi, pelanggan dan IT. Dengan kerjasama rentas fungsi, setiap unit boleh bekerjasama dengan lebih rapat dalam menyelesaikan masalah yang berimpak tinggi dengan cepat. Ketiga, rasionalisasi keputusan. Ia penting untuk menetapkan kuasa berdasarkan peringkat risiko. Tidak semua isu memerlukan keputusan dari pihak tertinggi. Sebaliknya, masalah yang berisiko rendah atau sederhana boleh diselesaikan di peringkat operasi, menjadikan operasi lebih lancar dan cepat. Dengan langkah-langkah ini, TM dapat mengurangkan ketidakcekapan dalam proses kerja dan meningkatkan kelajuan serta ketepatan dalam menyelesaikan masalah. Isu proses manusia dalam organisasi TM seringkali melibatkan keletihan, perubahan dan penentangan pasif. Keletihan ini biasanya berlaku apabila komunikasi terhad dan rasa kurang percaya di kalangan pekerja. Keletihan merupakan rujukan kepada keadaan di mana pekerja mula merasa bosan, letih dan perubahan yang berterusan, terutamanya apabila mereka tidak memahami rasional perubahan tersebut. Penentangan pasif pula berlaku apabila pekerja tidak menyuarakan bantahan secara terbuka tetapi menangguh tindakan, menunjukkan pematuhan minimum atau kembali kepada amalan yang tidak produktif. Untuk menangani masalah ini, berikut adalah beberapa cadangan intervensi yang boleh dilaksanakan. Pertama, adakan dialog perubahan. Dialog ini seharusnya disertai terbuka di mana pekerja dapat berbincang mengenai risiko, perubahan dan juga isu-isu operasi yang mereka hadapi. Melalui sesi ini, pekerja dapat memahami mengapa perubahan diperlukan dan mereka juga diberikan peluang untuk mengemukakan cadangan untuk menambahbaikkan. Ini akan membina kepercayaan antara pekerja dan pengurus. Kedua, latihan duta perubahan. Duta perubahan ini terdiri daripada staf perubahan yang dilatih untuk menjadi penghubung dan pengurus kepada pekerja. Mereka akan menjadi pengumpul isu yang dibangkitkan oleh pekerja dan pemangkin budaya baru untuk memastikan bahawa perubahan dilaksanakan dengan sokongan daripada bawah. Ketiga, pelaksanaan kepimpinan pertengahan. Pengurus pertengahan seringkali berada dalam posisi yang sukar kerana mereka perlu menguruskan
Bimbangan pekerja sementara mengikut arahan daripada pengurusan atasan. Oleh itu, latihan komunikasi perubahan perlu diberikan kepada kepimpinan pertengahan agar mereka dapat memberikan sokongan yang lebih baik kepada pekerja dan menggalakkan penerimaan perubahan. Keempat, pendekatan maklum balas dua hala. Menyediakan platform mesra untuk mengumpul dan membalas cadangan serta laporan daripada pekerja akan memberikan mereka peluang untuk bersuara dan merasa bahawa suara mereka didengari. Maklum balas yang cepat dan tindakan yang jelas daripada pengurus adalah kunci untuk membina kepercayaan dan mengurangkan penentangan pasif. Dengan langkah-langkah ini, TM akan meningkatkan komunikasi, kepercayaan dan penglibatan pekerja dalam perubahan yang dilaksanakan. Seterusnya, memastikan kejayaan dalam proses transformasi organisasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zati Raihana binti Ramlan. Baiklah, untuk bahagian ini, saya akan menerangkan isu pengurusan sumber manusia dan cadangan intervensi dalam TM. Seperti yang ditunjukkan dalam slide, terdapat 3 isu utama yang boleh menghalang transformasi organisasi, iaitu jurang kompetensi digital, penilaian prestasi yang kurang relevan dan juga tekanan kerja dalam kalangan pekerja. Jika dilihat secara kritikal, isu-isu ini menunjukkan bahawa cabaran sebenar bukan hanya pada teknologi, tetapi lebih kepada kesediaan manusia dalam menyesuaikan diri dengan perubahan. Yang pertama, dari segi jurang kompetensi digital, pekerja kini bukan sahaja perlu mahir dalam tugas rutin, tetapi juga perlu memahami data, sistem digital dan keperluan analitik. Namun begitu, jika latihan tidak disesuaikan dengan peranan sebenar pekerja, ia hanya akan menjadi formaliti tanpa memberi impak yang signifikan kepada prestasi organisasi. Yang kedua adalah penilaian prestasi yang sedia ada masih terlalu fokus kepada hasil kerja rutin. Sedangkan dalam era transformasi, organisasi sebenarnya memerlukan pekerja yang adaptif dan inovatif. Secara kritikalnya, jika sistem penilaian tidak berubah, pekerja akan cenderung kekal dalam zon selesa dan tidak terdorong untuk menyokong perubahan secara aktif. Yang ketiga pula adalah tekanan kerja, di mana beban tugas yang tinggi ditambah dengan perubahan digital boleh memberi kesan kepada kesejahteraan emosi pekerja. Jika aspek ini diabaikan, organisasi mungkin berdepan dengan penentangan secara tidak langsung seperti penurunan motivasi dan produktiviti yang sukar dikesan secara awal. Bagi menangani isu-isu ini, terdapat beberapa cadangan intervensi. Yang pertama, TM perlu membangunkan kerangka kompetensi transformasi dengan mentakrifkan secara jelas keupayaan digital, analitik dan kepimpinan yang diperlukan. Ini sangat penting ya supaya pembangunan pekerja lebih terarah dan selari dengan keperluan strategik organisasi. Yang kedua pula adalah memperkenalkan pembelajaran berasaskan laluan kerjaya, di mana latihan disesuaikan mengikut fungsi dan tahap pekerja. Pendekatan ini lebih berkesan berbanding latihan umum kerana ia memberi impak langsung kepada prestasi kerja sebenar. Yang ketiga pula adalah menstruktur semula sistem pengurusan prestasi dengan memasukkan elemen tingkah laku perubahan seperti kerjasama dan pembelajaran yang berterusan. Secara kritikal, sistem ini bukan sahaja menilai prestasi tetapi juga membentuk budaya kerja yang menyokong transformasi. Dan akhir sekali adalah memperkukuhkan program kesejahteraan pekerja, di mana termasuk sokongan emosi dan keseimbangan kerja kehidupan. Ini kerana kesejahteraan pekerja bukan lagi isu sampingan, tetapi menjadi faktor utama dalam memastikan keberkesanan organisasi tersebut. Baiklah, yang seterusnya saya akan menerangkan halangan pelaksanaan dan kaedah penambahbaikan dalam TM.
Walaupun intervensi yang dicadangkan berpotensi meningkatkan keberkesanan organisasi, pelaksanaannya tidak semestinya mudah kerana organisasi sering berdepan dengan cabaran dari segi operasi budaya dan manusia. Secara kritikal, kegagalan perubahan biasanya bukan kerana idea itu tidak baik, tetapi kerana organisasi memandang ringan aspek pelaksanaan dan keupayaan manusia untuk menyesuaikan diri sendiri. Seperti yang ditunjukkan dalam slide ini, halangan pertama ialah beban operasi yang tinggi. Dalam konteks TM ini, organisasi perlu mengurus rangkaian, pelanggan dan sasaran prestasi secara serentak. Akibatnya, inisiatif perubahan sering ditangguhkan kerana fokus hanya diberikan kepada isu harian. Untuk mengatasi hal ini, perubahan perlu diintegrasikan ke dalam operasi. Contohnya melalui mesyuarat kerja sedia ada, latihan modular dan penyelesaian masalah yang sebenar. Secara kritikal, jika perubahan dilihat sebagai bebanan tambahan, pekerja akan cenderung menolaknya secara tidak langsung. Halangan kedua pula adalah budaya silo. Setiap unit mempunyai KPI dan keutamaan sendiri, tetapi ini menjadi masalah apabila isu memerlukan kerjasama rentas fungsi. Jika silo ini berterusan, organisasi akan menjadi lambat bertindak dan kurang responsif kepada pelanggan. Oleh itu, penambahbaikan perlu melibatkan mekanisme koordinasi tetap seperti forum rentas fungsi dan penilaian prestasi berasaskan outcome bersama. Secara kritikal, selagi organisasi menilai prestasi secara individu atau unit sahaja, budaya silo akan terus wujud. Halangan yang ketiga pula adalah penentangan psikologi terhadap perubahan. Penentangan ini bukan semata-mata sikap negatif, tetapi sering berpunca daripada ketidakpastian, keletihan dan kebimbangan terhadap kemampuan diri sendiri. Jika emosi ini tidak diurus, ia boleh menyebabkan penentangan pasif yang sukar dikesan tetapi memberi kesan besar kepada pelaksanaannya. Sebagai penambahbaikan, organisasi perlu mengamalkan komunikasi yang empatik dan dialog yang terbuka. Secara kritikal, komunikasi satu hal tidak lagi mencukupi dalam organisasi moden kerana pekerja memerlukan kefahaman dan sokongan bukan sekadar arahan. Halangan yang keempat pula adalah kekangan kompetensi dan kelajuan pembelajaran. Tidak semua pekerja mampu menyesuaikan diri pada kadar yang sama. Jika organisasi menggunakan pendekatan latihan yang seragam, ia boleh mewujudkan jurang prestasi antara pekerja. Oleh itu, TM perlu melaksanakan pembangunan kompetensif mengikut peranan melalui bimbingan, pembelajaran di tempat kerja dan sistem mentor. Secara kritikal, pendekatan one size fits all dalam latihan sudah terrelevan di dalam era transformasi digital sekarang. Seterusnya, halangan kelima pula adalah terlalu banyak intervensi dilaksanakan serentak. Walaupun niat untuk merubah itu baik, ia boleh menyebabkan kekeliruan dan kehilangan fokus dalam kalangan pekerja. Sebagai penambahbaikan, organisasi perlu menggunakan pendekatan sequencing atau gelombang perubahan. Ini bermaksud hanya beberapa inisiatif utama diberi keutamaan pada satu masa. Secara kritikal, terlalu banyak perubahan dalam satu masa boleh melemahkan momentum, bukannya mempercepatkan transformasi. Halangan seterusnya pula adalah ketidakkonsistenan kepimpinan. Pekerja bukan sahaja mendengar apa yang pemimpin katakan, tetapi juga memerhati tindakan pekerja. Jika pemimpin bercakap tentang perubahan tetapi masih mengamalkan cara lama, mesej perubahan akan menjadi lemah. Oleh itu, penambahbaikan memerlukan role modeling yang konsisten daripada kepimpinan. Secara kritikal, kepimpinan yang tidak konsisten boleh merosakkan kepercayaan dan menjejaskan keseluruhan usaha transformasi. Akhir sekali ialah isu integriti dan kepercayaan pelanggan. Dalam organisasi seperti TM yang mengurus data dan perkhidmatan pelanggan, sebarang kelemahan dalam integriti boleh memberikan kesan yang besar kepada reputasi.
Oleh itu, elemen integriti perlu disepadukan dalam semua proses perubahan, termasuk SOP, sistem pemantauan dan latihan. Secara kritikal, integriti bukan sekadar isu pematuhan, tetapi merupakan asas kepada kepercayaan pelanggan dan kelestarian organisasi. Secara kesimpulan, organisasi perlu mengamalkan penilaian berterusan terhadap semua intervensi. Assalamualaikum, saya Muhammad Syahrizam bin Masaad. Baik, seterusnya saya akan membentangkan plan intervensi bersepadu yang dicadangkan dalam kajian ini. Plan ini dilaksanakan secara bertahap kerana perubahan organisasi tidak boleh dilakukan secara drastik atau serentak. Sebaliknya, ia perlu dirancang secara sistematik supaya setiap perubahan dapat dikawal, dinilai dan diperkukuhkan secara peringkat. Pasal pertama ialah pasal penyelarasan dan penstabilan yang berlaku dalam tempoh 6 bulan pertama. Pasal ini, organisasi berfokus kepada penyatuan ala tuju transformasi, penubuhan unit pengurusan, perubahan serta pengukuhan komunikasi dalaman. Tujuan utama ialah untuk memastikan semua warga organisasi berada dalam satu pemahaman yang sama tentang jelas matlamat perubahan serta mengetahui arah yang ingin dicapai. Pasal kedua ialah pasal reka bentuk semula dan perintis, iaitu antara 6 bulan hingga ke-12. Pada peringkat ini, proses kerja utama akan direka semula bagi meningkatkan kecekapan. Selain itu, projek perintis akan dilaksanakan secara menggunakan pendekatan fungsi untuk menguji kebersamaan perubahan serta dilaksanakan secara menyeluruh. Ini penting bagi memastikan setiap perubahan dibuat secara praktikal dan relevan dengan keperluan organisasi. Seterusnya, pasal ketiga ialah pasal perluasan serta penginstitusian. Dalam pasal ini, serta semua amalan yang berjaya akan diperluaskan secara organisasi. SOP akan diseragamkan, sistem prestasi akan diselaraskan dan perubahan ini akhirnya dijadikan sebahagian daripada budaya kerja harian. Pada tahap ini, fokus bukan lagi kepada pencipta perubahan tetapi memastikan perubahan tersebut kekal berterusan. Plan ini juga disokong oleh mekanisme penilaian yang melibatkan aspek operasi, pelanggan, pekerja dan tahap perubahan organisasi. Ini penting untuk memastikan setiap intervensi dapat diukur dengan jelas dan dipantau secara berterusan. Akhir sekali, kesimpulannya. Kajian ini menunjukkan bahawa keberkesanan tidak boleh dicapai melalui satu pendekatan sahaja. Sebaliknya, ia memerlukan gabungan intervensi strategik, teknosektoral, proses manusia dan pengurusan sumber manusia yang saling mengelapi antara satu sama lain. Dari sudut akademik, jelas bahawa pembangunan organisasi perlu dilihat secara sistematik. Organisasi seperti TM beroperasi dalam persekitaran yang sangat dinamik, dipengaruhi oleh perubahan teknologi, kehendak pelanggan serta tekanan prestasi. Oleh itu, perubahan yang ingin dilaksanakan bermula dari diagnosis yang tepat dan diikuti dengan intervensi yang sesuai dan dinilai secara berterusan. Dari sudut praktikal pula, pelaksanaan perubahan perlu dilaksanakan secara berpasar, berpandukan data dan disokong oleh kepimpinan yang konsisten. Pendekatan ini bukan sahaja mengurangkan risiko kegagalan perubahan, malah memastikan transformasi yang berlaku lebih stabil dan tidak bersifat sementara. Akhir sekali, pembangunan organisasi bukan satu destinasi, tapi proses pembelajaran yang berterusan. Organisasi yang berjaya bukan adalah organisasi yang tak ada masalah, tapi organisasi yang mampu menilai kelemahan secara jujur, belajar dari maklum balas dan menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran secara berterusan. Sekian, terima kasih.